Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Muka surat 132. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ala fi ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Dan setengah daripadanya lagi, iaitu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu, dengan katanya, wa ruwiya 'an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma annahu idza kana lailatul qadri ya'murullahu subhanahu wa ta'ala Jibril alaihi salatu wassalam an yunazzila ila al-ardi wa ma'ahu sukkanu sidratil muntaha 70,000 malikin wa ma'ahum alwiyatun min nurin fa idza ihbitu ila al-ardi rakaza Jibrilu alaihi musallam liwa'ahu wal malaikatu alwiyatahum fi arba'ati mawatini indal ka'bati wa qabrin nabi sallallahu alaihi wasallam wa masjid baitil muqaddasi wa masjid turisina. Dan diriwayatkan oleh setengah ulama daripada Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahawasanya apabila ada malam Lailatul Qadar itu, bila berlakunya malam Lailatul Qadar, maka menyuruh subhanahu wa ta'ala akan malaikat Jibril. Allah menyuruh malaikat Jibril ni bahawa turun ke bumi. Tanazzalul malaikatu warruh. Turun ke bumi dan sertanya malaikat yang diam pada Sidratul Muntaha. Malaikat Jibril seorang ke turun? Tak. Serta malaikat yang diam, yang duduk di Sidratul Muntaha. Kan malaikat kan banyak. Duduk malaikat di bumi, malaikat di langit pertama, langit kedua, ketiga, keempat, ketujuh. Malaikat di Sidratul Muntaha, di Arash. Ada belaka kan malaikat kan? Jadi malaikat hak duduk di Sidratul Muntaha tu banyak mana? Hak turun bersama dengan malaikat Jibril 70,000 malaikat. Dan serta mereka itu, malaikat itu, ia bawa beberapa panji-panji daripada nur, daripada cahaya. Bawa panji. Apabila turun mereka itu, malaikat tadi, ke bumi. Ni peristiwa berlaku Lailatul Qadar ni. Lailatul Qadar kat malam tu ni, laluan langit ni jam. Trafik jam nak ajak malaikat turun naik jam trafik ni. Turun ke bumi mendirikan oleh mendiri mana menacak kalau kita ambil dari pacok. Pacok itu. Mendirikan oleh Jibril akan panji-panjinya, dan malaikat akan segala panji-panji mereka itu di dalam 4 tempat. Ia pacok bendera tu mana tempat iaitu pada Kaabah. Ni tempat mulia ni, di Kaabah. Siapa boleh hendak beramal di Kaabah, ganjaran besar pahala dia, sebab tempat yang mulia ni di Kaabah. Dan pada kubur Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ni, hak ni tempat hak lebih sekali. Hak ni sepakat di kalangan ulama, tempat mana hak paling mulia sekali. Walaupun Arash tu tempat mulia dah tu. Arash tu tempat mulia dah. Maka sepakat di kalangan ulama mengatakan tempat yang paling mulia sekali iaitu tempat di mana tertanamnya jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hebat tu tempat tu. Ada.
Tak payah pergi arah dah. Nah, ziarah kubur Nabi, hak tu tempat hak paling mulia sekali. Nah. Iaitu kubur Nabi dan pada Masjid Baitul Muqaddis dan pada Masjid Tursina. Ni orang panggil tempat-tempat mulia. Situ saja ke? Nanti dulu. Dia pergi situ dulu, pak. Thumma yaqulu Jibril alaihi salam tafarraqu fala yabqa darun wala hujratun wala baitun wala safinatun fiha mu'minun aw mu'minatun illa dakhalatil malaikatu fiha illa baitun fihi kalbun aw khinzirun aw khamrun aw junubun min haramin aw suratun fayusabbihuna wa yuqaddisuna wa yuhalliluna wa yastaghfiruna li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Lepas dia malaikat pergi pacok bendera di tempat-tempat hak mulia tu, kemudian maka berkata Jibril alaihi salam bagi segala malaikat-malaikat yang sertanya itu. Jibril kata, pergilah kamu bercerai-cerai pula. Gigi pisah. Nah, maka bercerai-cerailah mereka itu malaikat. Maka tiada ditinggalkan kampung. Maka tiada ditinggalkan kampung dan khalwat, tempat khalwat dan rumah dan bahtera yang di dalamnya orang yang mukmin lagi laki-laki atau mukmin perempuan. Ya ke belaka? Rumah orang ke, dalam gedung ke, istana ke, tempat orang suluk ke, tempat orang munajat ke, ya ke belaka? Tak kira lah mana-mana rumah. Tapi rumah mana ni? Yang di dalamnya orang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan. Orang mukmin. Rumah orang kafir ada lah. Orang mukmin lah, orang mukmin. Maknanya orang ni, isi rumah ini didirikan oleh orang yang beriman di sisi Allah. Kita belajar dalam bab akidah kan, ada orang tu Islam di sisi manusia, tapi hakikatnya di sisi Allah tu kafir. Tak jadi, tak termasuk. Nah, contohnya dia akidah dia bermasalah. Tak belajar akidah, tapi dia lahir Islam, sembahyang, pergi masjid, pergi solat, itu Islam dah. Islam di sisi zahir, tapi hakikatnya kufur di sisi Allah. Yang naknya mukmin yang betul-betul mukmin lah, iaitu mukmin di sisi Allah. Sama ada laki-laki atau perempuan, malaikat pergi belaka, turun belaka, pergi rumah ni, rumah Mujayah, Mutiyah, Pak Suleh, Pak Sunni, pergi belaka. Malaikat masuk di dalamnya, malaikat masuk ke dalamnya oleh malaikat itu. You buat dua kali tulis ni, benda sama je, dua kali tulis. Malaikat rumah yang ada di dalamnya itu anjing atau babi atau arak atau junub pada haram. Malaikat dalam rumah tu ada anjing atau babi. Jadi ia tak mestinya babi seekor dalam rumah kita. Kalau makanan kita hak beli tu, makanan-makanan kita hak ada unsur babi, ia belaka lah tu. Tak? Makanan-makanan hak kita beli tu, tak tengok rasa tanda halal apa benda, pakat beli je. Atau arak, atau junub daripada yang haram. Apa makna junub yang haram? Dia ni junub hasil daripada buat benda yang haram, macam onani ke, berzina ke. Kalau junub baru lepas jimuk bini dia, hak tu tak termasuk. Kalau termasuk ejak yang tak boleh jimuk lah. Jadi jimuk ni 10 masa akhir ni buat apa? Tak boleh, malaikat tak masuk. Ia nak junub yang daripada yang haram lah. Atau ada rupa binatang, tak boleh. Jangan ada rupa-rupa binatang, patung-patung dan sebagainya. Ini tak boleh. Tak. Malaikat patung anak kita mai itu boleh. Tapi ulama ajar kita, kalau walaupun dibenarkan patung-patung anak kita buat mai itu, jangan letak tempat-tempat yang tinggi. Letak bawah-bawah dah lah. Bawah latar, bawah katil, lagu tu. Dalam robok. Jangan letak atas tempat-tempat yang tinggi. Jangan. Maka tiada masuk mereka itu, malaikat ke dalamnya itu. Tak masuk. Sebenarnya tu malaikat tak masuk. Hal lain yang masuk belaka. Malaikat masuk saja ke jenguk? Tak. Maka mengucap segala malaikat itu dalam tempat yang dimasuk oleh malaikat. Dia ucap tasbih, taqdis,
Tasbih ni mana apa? Menyucikan Allah daripada sifat yang tak layak bagi dia. Kalau takdis ni mana apa? Menetapkan barang yang layak bagi Allah. Tak. Kalau tasbih ni lebih kepada menyucikan yang tak layak bagi Tuhan. Kalau takdis ni ia lebih kepada menetapkan kesucian. Kalau tasbih menyucikan sifat yang tak layak. Kalau takdis ia lebih kepada menetapkan Tuhan ni menetapkan sifat yang layak bagi Tuhan tu. Sifat ni memang layak bagi Tuhan. Tetap dah. Kita tetapkan sifat tu. Kalau tasbih menyucikan hak tak layak bagi Tuhan. Kalau takdis dia lebih kepada menetapkan sifat yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan tahlil la ilaha illallah, kalimah tauhid. Tu panggil tahlil. La ilaha illallah. Bila malaikat duk zikir dalam rumah kita, berkatlah rumah kita tu. Tak? Jadi berkat. Lepas tu pula dan memohon mereka itu, malaikat akan ampun kepada Allah Ta'ala. Malaikat pula mohon kepada Allah, ya Allah, aku ampunkanlah tuan isi tuan rumah ni, ya Allah. Tu. Minta ampun kepada Allah Ta'ala bagi umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak royaknya, berkatnya, hebatnya malam Lailatul Qadar ni. Hatta idza kana waqtul fajri yas'aduna ila as-sama'i fayastaqbiluhum sukkanus sama'id dunya wa yaquluna lahum min aina akbiltum min aina akbaltum. Gitu. Fayaquluna kunna fid dunya li anna lailatul qadri li ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala sukkanu sama'id dunya ma fa'ala bihawaiji ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fayaqulu Jibril alaihi salam innahu ghafara li salihihim wa syafa'ahum fi talihihim wa tarfa'u malaikatus sama'id dunya aswatahum bitasbih wat taqdis was sana' ala rabbil alamin syukran lima a'tallahu ta'ala hadhihi al ummah minal maghfirah war ridwan. Maksudnya hingga apabila ada waktu fajar, maknanya masuk subuh lah ni. Maknanya kan malam Lailatul Qadar kan malam je kan. Siang tak ada dah. Bila naik fajar tak ada Lailatul Qadar tu. Ia malam sahaja. Jadi apabila ada waktu fajar ni, nak masuk fajar ni lah, maka naik segala malaikat ke langit. Habislah malam bila nak masuk ke subuh, malaikat naik langit mula lah. Naik langit mula. Maka mendapati akan mereka itu oleh segala malaikat yang diam di langit dunia. Maka didapati akan mereka itu oleh segala malaikat yang diam, yang ada di langit dunia. Malaikat kan yang ada di langit dunia, langit pertama, langit kedua di belakang kan. Semua tempat ada malaikat belakang. Dia berkata lagu mana? Dan berkata mereka itu bagi segala malaikat yang naik itu, dari mana kamu ni? Dari mana ni? Nak pergi mana ni? Nak pergi mana? Nak pergi mana ni? Nak pergi mana lah? Maka berkata mereka itu, mereka malaikat hak nak naik dari langit tu, adalah kami datang di dalam dunia bahawa malam ini malam Qadar. Sekarang ni kami mari daripada dunia lagi, bumi lagi, sebab malam ni malam Qadar kan. Sekarang ni naik atas lah, naik mula lah. Adalah kami datang dalam dunia bahawa malam ini malam Lailatul Qadar yang tertentu bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya Lailatul Qadar ni khas untuk umat Nabi Muhammad. Tu lebihnya umat Nabi Muhammad. Walaupun umat Nabi Muhammad umur pendek, tapi Tuhan bagi dia satu malam yang mana malam ni ia menyamai 1000 bulan. Walaupun umat Nabi Muhammad ni antara 60-70 je, tak nak banding dengan umur umat sebelum ni beratus-ratus tahun. Sedap dia beratus tahun boleh buat amal. Kita umat Nabi Muhammad ni pendek je. Tak. Tuhan bagi Lailatul Qadar ni dah ni, puas hati dah. Satu malam kalau betul-betul kita buat amal ibadat menyamai 1000 bulan. Hebat Tengok. Ia khas untuk umat Nabi Muhammad. Umat Nabi lain tak ada Tuhan nak bagi.
Maka berkata segala malaikat yang diam di langit dunia itu, apa yang diperbuat oleh Allah Ta'ala dengan segala hajat umat Muhammad. Oh, Malatul Qadar ni benda apa? Hak hajat. Masih ditanya lagi soalan. Apa yang diperbuat oleh Allah Ta'ala dengan segala hajat umat Muhammad? Jika malam tu kan, kita berdoa kepada Allah, minta tu, minta ni, ada hajat tu, hajat ni kan. Tak? Sebab itulah, kalau kita nak berdoa di malam Lailatul Qadar ni, tahan nak berdoa lah. Kalau kita nak fikir hajat kita, berlambuknya hajat kita. Tahan alik nak hajat, nak minta ni, nak tu, nak ni. Jadi, kalau kita nak ringkaskan doa kita. Kita nak ringkaskan doa kita, nak kecilkan doa kita, tapi doa kita tu walaupun kita sebut sikit tapi memadai, dia mewakili yang lain. Apa dia? Iaitu kita minta doa dengan Allah, ya Allah ya Tuhanku, pada malam yang aku mohon padamu ya Allah, Engkau makbulkan segala doa-doaku. Lagi lalu. Now, benda apa hak kita doa selama ni doa tu nak ni nak tu. Bila kita berdoa kita kata ya Allah ya Tuhanku, malam ni aku nak ni saja ya Allah. Iaitu kau makbulkanlah segala doa-doa yang aku minta denganmu. Bagi lalu. Baru utun nega lagu tu. Ni doa. Kalau doa sebut ni panjang. Ya Allah aku nak kaya. Dan juga ya Allah aku nak dapat isteri comel-comel, cantik-cantik. Nak berilah aku ni hidup senang. Dapat anak ramai, anak belajar tinggi-tinggi, anak cerdik-cerdik, anak panjangnya elok tu. Buang masa lagu tu. Doa ya Allah aku nak doa malam ni ya Allah. Aku nak mu makbulkan doa yang aku minta denganmu. Bagi lalu. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li. Tuhan kata apabila kamu ni datang kepadaku, sesungguhnya aku hampir kepadamu. Dan apabila kamu berdoa kepadaku, nescaya aku memperkenankan doamu. Apatah lagi pada malam Lailatul Qadar. Jadi apabila kita minta dengan Tuhan, Tuhan memperkenankan doa kita. Wa iza sa'alaka ibadi anni, apabila meminta akan dikau daripada hamba-Ku ni, minta benda pun. Tapi dia ada syaratnya pula. Syaratnya kita ni mesti hamba Tuhan. Sebab orang kata ustaz kita doa puas dah doa ustaz, alik sana malam Lailatul Qadar, jadi juga ustaz. Ya gini. Ya, kita nak berdoa ni memang Tuhan nak widah kita, tapi Tuhan suruh kita bersih dulu diri kita. Macam ayah dia beli baju ke anak. Baju ni memang dia beli untuk anak dia dah. Ayah beli baju ni untuk Ami ke? Nak pakai? Ayah kata, tak boleh lagi. Tubuhmu kotor tu. Pergi mandi dulu. Nak pakai juga. Tak boleh. Pada baju tu beli untuk anak dia dah. Tapi tak bagi. Sebab apa? Kotor. Sama juga dengan kita. Nak doa dengan Tuhan. Maka bersih dulu hati kita. Dosa-dosa kita dulu. Baru minta. Baru Tuhan berkenan. Tu cara dia. Sebab tu dalam Al-Quran Allah sebut, dalam Al-Quran kadang-kadang Allah sebut dengan perkataan ibadun, kadang-kadang Allah sebut dengan perkataan abid. Ya, ibadun ni jamak daripada abdun. Abid jamak daripada abdun juga, sama je. Cuma bezanya di mana? Kalau hamba dia yang dengar kata, yang juruh, Allah sebut ibad. Kalau abid lebih kepada umum, termasuk hambanya yang engkar kepadanya. Jadi kalau kita nak dapat doa kita dimustajab oleh Allah, jadikan kita seorang ibadullah. Jangan abidullah.
Wa idza sa'alaka ibadi, Tuhan katakan, Tuhan nak kata wa idza sa'alaka abdi, dan apabila meminta akan dekat oleh hamba-Ku. Tuhan ini kalau nak bermanja dengan hamba dia, dikatakan ya ibadi. Tuhan nak sebut ya abidi. Tak. Jadi tak kira lah malam Lailatul Qadar ke tak malam Lailatul Qadar ke, kalau kita nak doa kita dimustajab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa dia? Bersih diri kita dulu daripada dosa. Situ. Nak? Takut dia kata, takut orang silap faham. Ud'uni astajib lakum. Kamu mintalah kamu akan Allah, nescaya aku perkenankan. Boleh dah mulut-mulut minta kepada Tuhan, Tuhan tak perkenan-perkenan. Takut-takut dia kata Al-Quran tipu. Kalau mau minta memang Tuhan beri. Tapi ada syarat-syarat dia pula. Macam contoh adil lah. Kadang-kadang benda tu milik kita dah, Tuhan tak beri lagi. Sebab apa? Tadi ayah beli baju tak nak dia dah, tapi ayah tak beri pakai. Sebab apa? Kotor tubuh pun pergi mandi tu. Maknanya tak ni. Ada. Tengok. Minta hajat apa benda? Maka berkata Jibril AS bahawasanya Allah Ta'ala mengampuni bagi orang yang soleh mereka itu. Tengok. Orang yang soleh. Orang yang soleh. Dah. Soleh. Sama juga nak minta hajat untuk Allah perkenankan hajat kita, mesti kena soleh. Dah saya ustaz orang jahat, ustaz tak ada harapan. Apa tak ada harapan? Ada. Taubat lah. Taubat kepada Allah, betul-betul kembali kepada Allah. Allah perkenan lah doamu. Allah ampun dosamu. Tu je. Tukar daripada jahat, tukar kepada baik. Baik lah. Allah mengampuni bagi orang yang soleh mereka itu dan memberi syafaat akan mereka itu ni dalam orang yang berdosa daripada mereka itu. Di kalangan ahli orang yang soleh, di kalangan kita ni ada orang yang buat dosa, ahli maksiat. Makanya kita ni bukan setakat orang soleh ni, bukan setakat Allah ampun dosa dia, bahkan Allah bagi dia kuasa boleh memberi syafaat. Ya, ada kuasa syafaat pula. Selebih dia dapat syafaat pula, ia boleh beri syafaat pula kepada orang yang berdosa daripada mereka itu, daripada kalangan mereka itu, dan memberi syafaat ia akan mereka itu, maka mengangkat sama ni, dan memberi syafaat ia akan mereka itu. Bila Allah bagi kuasa untuk bagi kuasa syafaat, maka mereka beri syafaat pula kepada mereka itu. Dah lah Allah ampun dosa dia, Tuhan bagi dia kuasa boleh beri syafaat kepada orang yang berdosa pula. Tu syafaat ni. Syafaat ni penting. Dah, kadang-kadang kita orang ni bila timbang-timbang tengok berat alik jahat. Bila timbang berat alik jahat, hukum adat kata masuk neraka lah. Hak baik kurang, berat hak jahat. Bila timbang hak jahat tu berat, memang neraka dah. Tak ada harapan. Ada lagi harapan. Harapan apa? Harapan syafaat lagi. Syafaat tu ada. Orang lain tak ada dah. Amal ibadat habis kutik dah. Tak ada dah. Kutik ni, kutik ni, kutik. Habis ibadat dah. Tak ada dah. Berat hak jahat lagi. Neraka dah. Baru. Jadi harapan selagi hak ada, iaitu syafaat. Tengok kalau ada orang nak beri syafaat kita. Kalau tak ada orang nak beri syafaat, neraka lah kita. Kadang-kadang orang ni dapat beri syafaat kita. Nak pergi jalan, nak pergi neraka dah, dapat syafaat boleh pergi syurga. Kadang-kadang jatuh dah dalam neraka, tebuk jatuh dah, dapat syafaat terus boleh masuk syurga. Ada orang tu dapat syafaat, dia sebenarnya kena masuk dalam neraka ni 1000 tahun. Oleh kerana dapat syafaat kurang daripada 1000 jadi 500. Ada juga. Dah kalau orang tu orang ahli syurga, dapat syafaat tak? Dapat syafaat juga. Ahli syurga ni dapat syafaat lagu mana? Di syurga dah. Dapat syafaat nisbah darjah. Dia darjah dia level tinggi ni. Kemudian dia dapat syafaat daripada siapa-siapa, dia dapat syafaat naik darjah. Naik. Asalnya dia level dalam syurga tinggi ni je.
Oleh kerana dapat syafaat, naik tinggi ni pula. Dapat syafaat, tinggi lagi. Itu jadi syafaat tu penting. Ibarat syafaat ni tali hayat kita lah. Tak ada harapan, dah neraka, dah amal jahat banyak, jalan-jalan pak dapat syafaat rega. Sebab itulah kita kena kawan dengan orang hok bakal dapat syafaat. Orang soleh, ulama-ulama, ada. Orang baik ke dah. Tu. Orang boleh beri syafaat. Maka mengangkat segala malaikat yang di dalam langit dunia itu akan suara mereka itu dengan mengucap tasbih dan takdis dan memuji mereka itu akan Tuhan Rabbul Alamin. Jadi malaikat yang ada di dalam langit itu memuji Allah dengan bertasbih, bertakdis dan sebagainya. Kerana syukur mereka itu. Mereka bagi barang yang memberi Allah Ta'ala akan segala umat ini, umat Nabi Muhammad lah. Daripada maghfirah, keampunan, ridwan, yakni daripada ampun dan keredaan. Malaikat tu pas sekali suka, gembira. Malaikat tu pas sekali gembira. Summa tashayya'ahumul malaikatu sama'id dunya ila thaniyah. كذلك إلى السابعة ثم يقول جبريل عليه السلام يا سكان السماوات ارجعوا فيرجع ملائكة كل سماء إلى مواضعهم ويرفع سكان سدرة المنتهى في سدرة المنتهى فيرفع سكان سدرة المنتهى أصواتهم بالتسبيح والتقديس فتسمع جنة المأوى ثم جنة النعيم ثم جنة عدن والفردوس ويسمع عرش الرحمن فيرفع العرش صوته بالتسبيح والتهليل والثناء على رب العالمين شكرا لما أعطى هذه الأمة فيقول عز وجل يا عرش صدقت ولأمة صلى الله عليه وسلم عندي من الكرامة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. Kemudian maka menghantar akan segala malaikat yang datang daripada dunia itu oleh segala malaikat yang diam di langit dunia. Tengok. Bila malaikat hak geng-geng malaikat hak daripada atas turun ke bumi itu nak naik mula ke langit, diiringi, dihantar oleh malaikat duduk di bumi, hantar sampai naik langit. Hingga kepada langit yang kedua lagi segala malaikat isi tiap-tiap langit itu menghantar ia akan mereka itu malaikat hingga sampai kepada langit yang ketujuh. Maknanya naik langit ke pertama, malaikat yang ada di langit pertama hantar malaikat sampai naik kedua. Malaikat yang ada naik kedua hantar sampai naik ketiga, sampai ke langit tujuh. Tengok ayatnya mulianya malaikat ni. Malaikat dapat kemuliaan. Malaikat pada malam Lailatul Qadar ni diberi kepada umat Nabi Muhammad, bukan pada malaikat. Kena ingat baik-baik. Tapi oleh kerana malaikat ni turun pada malam tu di bumi, ada dia bertasbih, bertakdis, tahlil dan sebagainya, dapat juga cepisan berkatnya malam Lailatul Qadar ni kepada para malaikat. Sampainya hebatnya berkatnya malaikat pada hari itu, malaikat hak duduk langit, malaikat duduk di dunia, langit dunia tu hantar kepada langit pertama. Hak langit pertama hantar langit kedua, tolong hantar sampai langit tujuh. Ayatnya malaikat dapat kemuliaan. Kalau umat Nabi Muhammad yang betul-betul soleh, yang beramal pada mana tu, tak tahu nak ayat. Tak tahu. Sebab Lailatul Qadar ni untuk umat Nabi Muhammad, bukan untuk malaikat. Tengok. Sampai hati ni, kemudian maka berkata Jibril alaihissalam, hei segala malaikat yang ada langit ketujuh, kembalilah kamu kepada segala ke tempat kamu. Okey, sekarang sampai langit tujuh dah. Okey, kembali pada tempat asal balik. Langit tujuh, langit kedua, langit pertama, tunggu balik. Tak. Maka pulang segala malaikat yang diam pada tiap langit kepada tempat lain itu, dan mengangkat oleh segala malaikat yang dalam Sidratul Muntaha itu kepada Sidratul Muntaha. Maka mengangkat oleh segala malaikat yang dalam Sidratul Muntaha akan suara mereka itu. Daripada langit tujuh, pergi naik pula kepada Sidratul Muntaha, dan malaikat yang berada di Sidratul Muntaha mengucap tasbih, takdis, dan maka mendengarlah oleh syurga yang bernama Jannatul Ma'wa. Kuatnya punya kuat malaikat bertasbih, bertakdis ni di Sidratul Muntaha sampai dengar ke syurga Jannatul Ma'wa. Akan suara mereka itu malaikat, kemudian maka mendengar oleh syurga yang bernama Jannatul Na'im. Dengar pula di alik sana tingkat atas tu, syurga Jannatul Na'im. Akan suara mereka itu malaikat,
Kemudian maka mendengar oleh syurga yang bernama Jannatul Adnin dan syurga yang bernama Jannatul Firdaus. Jannatul Firdaus ni mana syurga yang paling tinggi sekali lah. Hak grand sekali. Dengar sampai tak tu. Dengar. Dan mendengar oleh Arash Ar-Rahman akan suara mereka itu. Dengar belaka. Nak ayatnya kuat nak ayatnya kuat. Maka mengangkat oleh Arash Ar-Rahman akan suaranya dengan mengucap tasbih dan tahlil pula. Dan memuji ia atas Tuhan Rabbul Alamin. Kerana syukur ia bagi bagian yang diberikan oleh Allah Ta'ala akan segala umat ini, umat Nabi Muhammad. Sukanya malaikat, syurga, arah, semuanya tupang gembira belaka. Nak? Sebab apa gembira? Atas anugerah Allah Subhanahu Wa Ta'ala ke atas umat ini, iaitu malam Lailatul Qadar. Ibaratnya macam ayah orang bagi hadiah anak kita ni kereta sebuah. Tak? Bukan orang bagi hadiah kita, bukan orang bagi hadiah ke kita, ke anak kita. Kita gembira tak? Happy tak? Oh, happynya, sukanya. Ibarat lagu tu lah. Tak? Padahal Lailatul Qadar ni untuk umat Nabi Muhammad. Malaikat pun tupang gembira sekali. Maka firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Azza wa Jalla bagi Arash itu, hei Arashku, telah benarlah engkau dan adalah bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada aku beberapa karamah, pada kemuliaan. Allah bagi kemuliaan, yakni kemuliaan yang tiada pernah dilihat akan dia. Kemuliaan maksud di syurga lah. Kemuliaan di sini ya syurga, yakni tiada pernah dilihat akan dia oleh mata, yang tiada pernah didengar akan dia oleh telinga, dan tiada pernah dicita atas hati manusia. Ini gambaran syurga. Syurga ni Nabi kata mata tak pernah kita lihat, kita tak pernah dengar kehebatan syurga lagu mana, keindahan syurga tak pernah dengar dan tak boleh nak khoyar. Kalau kita khoyar syurga ni, lagu ni ada bidadari, lepas tu kita khoyar dalam fikiran kita ada rusa, ada kancil bermain bersama dengan kita, ada di tempat magas tua gini-gini, ada angin sepor-sepor bahasa, kita khoyar. Bukan syurga lagi. Nak ayatnya bukan lagi. Nak ayatnya tak boleh nak bayang. Nikmat yang amat sangat. Kemudian dan kata lagi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu, wa qila inna Jibril alaihi salam idza anzala minas sama'i lailatul qadri la yada ahada minan nas illa salima alaihi wa safahahu, wa alamatu zalika iqshi'raru jildihi wa tarqiqu qalbihi wa tadammu'i ainah. Dan kata setengah bahawasanya Jibril AS apabila turun ia daripada langit ke dalam dunia, bila malaikat turun daripada langit dunia tu pada malam Lailatul Qadar, maka tiada meninggalkan ia akan suara seorang daripada manusia. Malaikat beri salam. Cuma kita sedarlah dia beri salam tu. Memberi salam ia atasnya dan berjabat tangan akan dia. Maknanya berjabat tangan ni bukan kisah salam gitu. Isyarat kepada malaikat ni menyapa kita. Ia fokus kepada orang tu. Ia fokus. Kalau kita masuk dalam majlis, kita tak fokus kepada orang tu, kita tak tahu je kan. Bila kita fokus pada orang tu masuk, Assalamualaikum. Maknanya fokus, kita fokus orang tu lah. Nah, kalau orang besar masuk dalam lewat, lalu je, tengok kita lalu je, dia tak fokus lah. Kalau orang fokus pada kita, dia tengok kita tu, Assalamualaikum. Salam kita dulu. Nak ayatnya hebat kita ni. Orang hebat. Kalau orang besar masuk dalam satu majlis, dia tengok kita, dia fokus kita dulu, hebat. Mana hebat kita ni. Jabat tangan malaikat Jibril beri salam dengan kita. Dan adalah alamat demikian itu, gementarlah segala kulit tubuhnya. Kalau malam tu kita rasa tubuh kita rasa gentar, merinding, ya belaka tu. Tu tanda-tanda tu rasa merinding. Dan lembut hatinya, hati rasa lembut, sayu, rasa nak menangis je, rasa teringat dosa, rasa nak menangis je, rasa bersalah je, rasa jahatnya. Tu dia tu. Tanda-tanda tu, tanda-tanda Lailatul Qadar. Malaikat Jibril menyapa kita, dia fokus kepada kita. Itu tanda-tandanya. Antara tandanya lagi, bermula setengah alamat Lailatul Qadar, tandanya adalah di dalam malam itu tiada panas dan tiada sejuk. Sejuk pun tidak, panas pun tidak, tengah-tengah.
Dan setengah daripada tandanya lagi adalah pada waktu pagi-pagi itu matahari tiada baginya cahaya. Kan bila masuk habis waktu subuh kan saya tengok cahaya matahari tak galak. Itu tak galak. Tapi kalau pada hari itu musim hujan tak jadi juga. Malah tu kodak tengok tak ada matahari. Tu gelap nak hujan tak jadi. Ada. Maknanya cuaca okey bukan tak ada hujan-hujan apa, tak ada lah gelap sebab nak hujan, hari biasa. Tapi tiba-tiba kita tengok matahari tu ia tak galak. Sinar dia tu tak garang mana. Dia tak galak. Tu salah satu tanda-tanda dia. Sebab apa? Sebabkan traffic jam, bila traffic jam sampai cahaya matahari tu ia tak boleh menembus keluar masuknya malaikat tu. Tu antara sebabnya matahari tu pada pagi tu ia tak garang. Tu. Antara setengahnya lagi iaitu didengar mana itu akan daripada alamat itu tiada dengar dalam mana itu akan suara anjing. Tak ada dengar suara anjing. Tengok. Mana apa malam tu malam sunyi rasa. Mana suara anjing pun tidak ada kata ulama. Ada pun yang lazim dengan membatalkan habis itu habis berkaitan dengan yang berkaitan dengan malam Lailatul Qadar. Lepas tu pula ia masuk pada hukum akam pula. Ada pun yang lazim dengan membatalkan puasa, iaitu 4 perkara. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbi yassir wa la tu'assir wa bitammi bil khair wa banatina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.